Berapa ni? RM2.50. RM2.50. Ya. Hei, salah kira ni. Janganlah RM2.50. Kira elok. Betul. Ha. Kan main kan? Ya, RM2.50. Sekali je. Aku tak pernah bayar murah-murah. Jangan aku tu. Mesti mahal. Ha, tu dia. RM2.50. RM2.50. Tak kena ni, tak kena. Bukan RM2.50 tu, hang pergi buang tengok. Murah sangat aku tak boleh bayar murah. Tak pernah. Bos. Ya? Main. Bilang. Dah. Awak. Siapa? Duk abang saya jenis orang kaya bang. Tak pernah bayar sikit-sikit ni. Tiba-tiba dia dapat RM2.50. Saya nak bayar tergeli tu. Oh, okey. Sekejap. Sekejap dia. Mungkin saya nak kira sekejap mana Dad. RM2. Ini dah RM42.50 ni. Mahal kan? Tak. Memang betul RM2.50. RM2.50. RM2.50 sebab apa? Dia tak bagi tahu mungkin sebab hari ni kita ada promosi kita bagi dekat orang semua. Promosi patutlah pun. Tak, kita jenis orang kaya kan. Tak bisa bayar murah-murah ni. Kan? Selalu kalau bayar sikit. Tak payah bayar tak apa? Tak boleh kena bayar lah. Oh, kena bayar lah. Tak RM2.50 pun dah rugi. Sekian kan? Okey. Okey. Dah lah. Okey, baik ya. Ni. Hang dah bagi kat berapa orang dah RM2.50 ni tu? Dah 7-8 orang tadi. 7-8 orang hang dah bagi RM2.50. Hang tahu tak ni? Patutlah aku duk kira duit aku tak cukup. Hang ni matematik fail ni. Tak apa. Jangan takut lah. Jom aku ajak hang kira kat belakang. Orang ajak tu. No.